Pernahkah anda mendengar tentang penggantian bahu terbalik? Jadi adakah ia mengejutkan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan terbalik ini? Jadi seperti yang anda tahu, sendi bahu mempunyai satu bola dan soket. Bola berada di luar dan soket berada di dalam, dan apabila sendi bahu rosak, kita perlu melakukan penggantian sendi. Tetapi terdapat satu jenis penggantian bahu yang dipanggil terbalik, di mana kita menggerakkan bola ke dalam dan kita menggerakkan soket keluar. Dan sudah tentu ini ditukar kepada logam dan plastik. Jadi dalam penggantian bahu terbalik, kita menukar kedudukan bola dan soket dan menggantikannya dengan logam dan plastik di mana pergerakan bahu menjadi lancar. Berbanding dengan penggantian sendi biasa, yang ini mempunyai kelebihan kerana ia kurang bergantung pada tendon otot rotator cuff, dan ia juga mempunyai kelebihan lebih dapat diramalkan dalam jenis pesakit tertentu yang mempunyai banyak kerosakan tulang sebelum penggantian bahu mereka. Jadi jika anda adalah calon untuk penggantian bahu, maka anda perlu mempertimbangkan sama ada penggantian bahu terbalik mungkin lebih baik untuk anda atau tidak.